Guys, kalau korang nak cari smartwatch yang berbaloi dengan duit, aku rasa smartwatch ni antara pilihan yang baik. Yang pertama sekali sebab bateri dia tahan, guys. Korang bayangkan, aku dah guna 28 jam dah, bateri dia baru hilang 22%. Dan apa yang aku suka lagi, brightness dia ni cukup terang, guys. Korang tengok kat sini, brightness ni kita boleh adjust. Dan brightness yang paling terang tu, korang boleh tengok jam dalam keadaan matahari yang panas. Lepas tu, yang best lagi, kalau korang slide kanan ni, senang gila nak tengok weather. Dan korang boleh set sebenarnya apa yang korang nak. Waktu korang slide ni, korang boleh tekan tambah ni. Korang letak je apa yang korang minat. So guys, aku rasa jam ni lagi better daripada kalau korang beli jam yang murah-murah. Dalam 50, 60. Sebab aku dah ada 2 biji jam. Maksud ni dah ada 3 biji smartwatch tau. Dan yang lagi 2 tu, function dia just okay-okay berbanding dengan yang ni. Yang ni bateri dia tahan lama. Dan yang lagi best, dia menggunakan wireless charging. So kalau yang jenis yang pakai pin tu, kejap masuk, kejap tak masuk kan. Tapi yang ni dia lagi senang lah sebab dia magnetic. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan jam macam ni, korang boleh klik dekat link di bawah.